Wings ni album baru sekarang ni kita banyak bawa cerita-cerita sejarah, cerita-cerita ada dalam tajuk Khalifah 4, kisah Saidina Ali dan juga kisah Nabi Ibrahim pun kita dah bawa cerita juga, tajuk dia Ibrahim. Dan ada beberapa lagi, semua banyak sejarah, kisah-kisah kehidupan, kisah manusia, kisah mencintai Tuhan. Kita bawa banyak cerita macam tu lah. Bila saya dah masuk tahfiz tu kan susah sikit. Macam tadi saya beritahu, lagi beberapa lagu yang kita mainkan adalah lagu album baru lah, untuk album baru. Lagu bertajuk Burung 7, Khalifah 4 dan juga Yes I Know. Yes I Know. Itu 3 lagu, dan ada satu lagu lagi, Sang Kekasih, yang kita perform pada hari konsert tadi lah. Siapa yang kompos tu? Komposer adalah penyanyi Poyo tu. Dia dengan Syam ada Edri ada. Lagu-lagu era baru macam apa yang lain sikit daripada lagu-lagu yang sebelum ni. Genre muzik dia ada kita buat pembaharuan dari sudut muzik, tapi tidak meninggalkan kesan-kesan lama yang macam mana kita cakap itulah, DNA itu tetap ada dalam muzik. Cuma pembentukan dan kita nak nampakkan Nusantara kita ni, kita ada scaling Jawa yang kita masukkan, dan ada lagi nanti lagu-lagu yang berbentuk Nusantara rock kan, daripada sudut muzik dan nyanyian. So kita macam apa yang Wings nak buat sekarang ni, kita tak mahu gairah mengeluarkan album tanpa sebab. Asal nak buat lagu keluar, tapi apa sebab buat kan. Jadi saya rasa kita pun ada sendiri di studio, kita anytime nak record kita boleh record. Jadi jangan tergopoh apa, jangan rushing, kerana saya nakkan penghasilan dia tu biar menghasilkan satu benda yang menjadi bahan rujukan masa depan. Actually material untuk album yang Datuk plan untuk yang baru begini kan, ada berapa lagu keseluruhan untuk material baru yang akan keluar nanti kan? Yang sekarang ada 18. Sebenarnya kita plan nak keluar dua album sekali, maknanya dah 20 lagu dalam satu premiumnya box art dah keluarkan. Nak adakan booklet dia dengan stiker, poster dan sebagainya dalam tu lah untuk ni. Sebab sekarang album tak jual, kita nak jual ni kepada kolektor saja, yang mana collect CD, USB, kita akan buat juga USB tu. Semua dalam rancangan. So kita nak buat keluar tu biar orang beli tu berbaloi ya. Betul daripada fan club, dia akan beli sebab dia orang nak tengok inlay dia, nak tengok apa dia pakai apa, gitar apa, efek apa, mikrofon apa. Itu lain. Yang gila, yang suka tentang ambil tahu ni. Yang membeli sahaja dia nak dengar lagu apa, nak dengar lagu itu saja. Lagu yang dia suka je. Sebab sekarang bila ada platform digital ni, dia orang akan select, tak apa nak dengar lagu ni, lagu tu dia dengar. Yang lain nanti akan hanya di luar sepi. Penat buat lagu kan. So, tapi tu kalau kita nak buat lagu-lagu yang boleh mendatangkan minat orang nak mendengar kan. Kalau rock tadi kita buat rock macam mana?
Yang tadi yang keluar macam Rolling Stone, lagu-lagu itu kita nak tengok kata market apa kan. Yang penting semua tu bermelodi lah. Melodi yang boleh diterima. 4 lagu ni yang Datuk akan nyanyikan ni memang confirm lah kira final daripada album yang koleksi 18 lagu tu. 4 lagu ni dah shortlist lah kira. Dalam shortlist lah. Yang ni lah. Tapi ada lagi lagu-lagu lain yang kita tak kita simpanlah dulu kan. Jadi insyaAllah ada hari dia kita akan keluarkan lah. Yang lagu baru ni kan, macam mana dia reflect perjalanan 40 tahun Wings tu? Kita maksud? Maksudnya macam, kalau dulu orang tahu Wings macam mana, so selepas 40 tahun Wings tu seperti apa? Lain lah. Kenapa mesti nak kena sama? Sebab ahli dah ada berbeza kan. Ahli dah lain, jadi semestinya pembawakan itu akan berubah. So, kita pun nak berubah. Setiap umur meningkat pasti akan ada perubahan. Setiap kalau orang cakap apa, sekali air berbah, sekali pantai berubah. Kita nakkan perubahan yang positif lah. Dan supaya semua golongan, target golongan tu akan mendengar, menerima benda ni. Kita ada target kita. Kita tak nak target satu kaum saja. Kita nak pecahkan. Contoh macam lagu Terima Kasih tu. Saya sendiri tak tahu, tapi bila saya study pasal Terima Kasih, rupanya Cina, India suka. Sampai ke Siam orang kat Phuket orang ni. Terima kasih. Rupanya dia suka lagu-lagu yang begitu kan. Jadi kita tak faham sebenarnya orang punya kehendak apa. Jadi sebab kita buka, kita buatkan target tu biar besar. Jangan kepada satu arah saja. Satu arah saja nanti kecil je lah yang membelinya, yang mengikutnya kan. Saya rasa begitu. Kembalinya Tok yang semula. Kita memerlukan dia untuk lagu-lagu apa nama berhantu dia lah. Lagu-lagu berhantu dia dan idea-idea dia juga kan, insya-Allah. Sebab kita sekarang pecahkan dua. Satu, Adri dan Wings akan produce satu album. MNC akan produce satu album. Jadi bila keluar dua-dua ni sekali nanti kan ada pecahan yang banyak yang boleh orang pilih kan. Dan tu sebab kita nak keluarkan satu premium box tu untuk orang simpan kenang-kenangan. Sebab guna nak keluar lagi belum tentu tahun depan ke tahun lagi satu dia akan kita buat. Dan mungkin tak tahu lah kan, tapi itulah rancangan. Dan dalam masa sama juga kita merancangkan sebenarnya memang kita nak keluarkan acap kali lah lepas tahun ni tahun dua. Tapi bila kita keluarkan sekali dua ni mungkin kita rehat beberapa tahun, kita akan keluarkan lagi dan lagi. Dan sampailah kita main lagu baru saja. Lagu Ponorogo lagi tu. Macam susah sangat. Siapa punya? Adri lah, dia memang suka susah kawan. Tak terasa terbeban ke? Challenge. Dia satu challenge kepada penyanyi kan, Sebab tu kita kena latih dengan tajuk dia bukan Ponorogo, tajuk dia Khalifah 4. Taklah sebab dia punya muzik dia. Kita bagi panggilan Ponorogo. Itu challenge lah pada penyanyi. Macam lagu Burung Tujuh tu kan, screen part tu kan, itu memang itu challenging kepada seorang penyanyi. Dia orang akan arrange music dan buat. Tapi untuk penyanyi memang dia kena get ready at any time sebab practice tu penting. First time dengar lagu tu, diberi lagu tu kan, masa tu fikir apa? Dia orang ni nak bagi aku nak. Memang selalu gaduh dengan dia. Dia tak dia kadang-kadang pencipta tu dia minat begitu. Dia minat begitu dan dia cipta. Aku cakap, kenapa kau buat macam ni? Aku buat lagu tu awi kot. Ajar kau. Jadi dia rasa penyanyi tu boleh carry lagu tu, dia akan buat cara begitu. Kalau dia rasa penyanyi cara begini, dia akan cuba memudahkan lagu. Jadi saya ambil challenge tu. Walaupun dah nak masuk 600 tahun ni. Tapi apa Young
main lagu gila ni. Dia ikut taste masing-masing radio sekarang. Kan? Radio A ada taste dia, radio B ada taste dia. Jadi kalau kita buat satu gila song di sini tak main dah. Dah tak ada dah. Nama killer song tu dah mati dah. Dulu kalau kita buat satu, contohnya Sejati kita target as a killer song. Letak konti A ni, konti B, konti C, konti D, semua main yang sama. That's kita consider killer song. Bang, ada kebimbangan ke? Dia bilang kalau lagu yang daripada album baru nanti tak dimainkan di radio. Memang bimbang. Tapi kita nak buat macam mana? Kita sekarang kena prepare semua media sosial punya platform kan. Digital platform ni kena ada. Kita akan cuba. Mana yang kita rasa benda ni boleh menangkap minat orang, kita akan fokus kepada MV, music video dia. Kita akan buat music video dia. Walau sesimpel apa pun kita kena keluar juga. Tu promote. Kita kena bantu mempromosikan benda ni secara sendiri. Kalau nak harapkan, kita pun tak ada yang kami. Kita buat yang ada pun distributor saja kan. So nak-nak kita kena kerja lebih sikit lah. Atau abang percaya dengan jenama Wings ni, stesen radio akan memainkan tak kira apa yang produk baru UL keluarkan? Tidak juga. Dulu pun dia tak main juga. Kita kena ban. Kita tak main juga kan. Walaupun nama Wings ke apa kan. Kita kena usaha. Pada saya kena usaha, kena minta tolong Lan Mokhtar untuk jadi PR balik. Kan? Hantar ke radio station ke mana-mana. Dah boleh kau lama lagi. Tok, apa ni daripada segi dua orang ahli baru Am dan juga Pak I okey Datuk, apabila nak konsert kita dah berjaya pada ulang tahun hari tu so Datuk tengok mereka ni serasi dah dengan Wings kan, blend music seperti mana yang Datuk nak. Alhamdulillah saya nampak kerjasama yang baik yang diberikan tak pernah ada alasan yang tak berapa baik. Semua okey, semua datang punctual on time. Jadi saya syukurlah dengan minat yang ditunjukkan itu dah cukup besar rahmat pada saya. Jadi kita nak buat apa saja kerja pun senang. Kita tak perlu nak terasa hati, nak marah, nak berhayat. So dia orang dah faham. Dia memang pencinta muzik apa saya. Tak ada meletakkan syarat tak? Apa-apa Syarat tak? sebelum sign. Syarat tak adalah syarat yang lampau. Maksudnya simple syarat biasalah. Macam contoh kalau kita dengan dalam satu band, janganlah ada band yang kedua kan. Band kedua tu boleh untuk session band okey. Ya, session main gitu dah habis. Janganlah bila ada album sana, ada album sini, ada album situ kan. Dia tak macam ahli politik tu keluar parti bayar 50 juta gitu ya. Kalau ada orang nak beli, saya pun nak guna 50 juta. Maknanya dia orang still boleh jadi session ni sampai. Boleh. Kita tak pernah ada halangan. So Dragon Melayu macam mana tu? Kalau macam set itu is a project band je. Untuk saya pergi solo, ada band backing. Kadang-kadang dia minta sampai 5, 6 lagu, 7 lagu, 10 lagu. Takkan saya nak nyanyi seorang kan. Kau ada band backing. Itu je. Sekarang nak tanya pasal trend lagu-lagu kan dah apa, duration dia dah singkat kan. 4 minit. Masa sama juga lah yang baru. Kita depends. Ada 5 minit. Macam lagu Bro 7 tu agak panjang sikit. Dengan ada introduction depan dia tu. Ada bagi soalan. ada panjang sikit. Tidak sedia So, depends pada lagu. Pada lagu. Presentation lagu. People try down bersifat sahabat dalam dirimu berpegangkan mana menikmati bila bertemu dapat indah mana tiada berkata InsyaAllah bulan 4 ada satu offer. Bulan 5 ada satu. Bulan 6 bulan 7 aku pasal ni di mana tu? Di Semenanjung je. di Semenanjung ni. Wings saja tu. Wings dan ada band lagi. Ada 2-3 band. Ada satu konsert ni berapa ni? Kalau jadilah ni sekarang dalam dia orang offer lah. Ada 3 band. 4 bulan 5 Wings di Kelantan kalau jadi. Ini semua dalam percaturan lagi. Batu Syariah.
Yang itu kita buat Islamic compliant. kita buat macam untuk Palestinnya ni. Sebab sana kan ada tambang Palestin, so bila saya offer benda tu, orang macam berminat. Cuma saya nak kena Ini terlepas macam ni sekarang dia jadi apa? Untuk Baby babies. Ha. Saya gini, sebenarnya apa yang saya cakap tu adalah saya tak mahu ada business, family business dalam bank, dalam wings ni. Bila saya bawa dia di atas pentas nanti, orang akan cakap, nak promote anak dia lah, Itu sebab budak-budak lain belah lah benda kan. Saya tak mahulah ada benda macam tu. Jadi that's why saya cakap dulu, anak saya babies duduk di belakang. Tengah merah. Dia duduk di belakang. Sebab saya tak nak nanti orang akan mengata, dia pun Buat main TikTok tu. Dia dah recording lah, dia ada lagu raya akan keluar tu. Jadi, Kuat main TikTok tu. dia memang pengajar sikit. Abang, Dia cuba kutuk bapak dia. cuba abang komen yang pasal tu. Dia cakap habis gini. Ah. Dia kat mana saya tadi, jadi sebab saya nak dia, kalau nak bersama dengan saya nak bersama, nak expose dia supaya dia faham dan tahu teknik nyanyian. Jadi dia duduk sebagai bivis di belakang. Di atas pentas, di depan dengan saya tu mungkin tidaklah buat masa ni. Sebab saya tak nak ada orang menuduh, saya ambil kesempatan nak promote anak saya tu. Dah anak saya yang perempuan ni dah duduk dalam kami, dia yang uruskan segala Mia ni. Anak saya kan? Lupa. Anak saya. Lupa. Ya, Bukan anak ayah orang tu. semua cakap ni. Jadi sebab dia tak ada involve dalam di atas pentas, dia involve di belakang. On management side dia involve. Jadi Merah duduk Anak Daddy tu. belajar dalam teknik pentas, nyanyian dan sebagainya, sekali dia kena belajar. So dia masih dalam universiti, biar dia habis. Rock sikit gaya, rock sikit. Rock. Oh, tadi tak normal eh? Sekejap. Okay, ready? Kita kapur sikit. Assalamualaikum, saya Awi mewakili Wings ingin menjemput anda semua datang ke konsert Wings Orang Kita yang akan berlangsung pada 30 hari bulan Januari 2026 jam 8.30 malam di ZEP Kuala Lumpur. So, jangan lepaskan peluang ini, insyaAllah kita jumpa di sana. Kita akan menghadiahkan anda dengan 4 buah lagu terkini daripada Wings. Jumpa di sana. Assalamualaikum.